Kalau nilai ringgit jatuh hampir 50% dalam 10 tahun, masih relevankah simpan duit untuk persaraan? Hakikatnya nombor dalam akaun bank mungkin kekal sama tapi kuasa membeli sudah jauh berbeza. Inilah realiti inflasi dan kejatuhan nilai mata wang. Sekarang kita tengok pula harga emas. Dalam tempoh 10 tahun, harga emas naik hampir 200%. Kenapa? Sebab bila nilai mata wang jatuh, harga emas naik seiring dengan harga barangan dan perkhidmatan lain. Sebab itu, kita kena bijak membahagikan simpanan. Wang tunai tetap penting, simpan dalam bank untuk 1 ke 2 tahun perbelanjaan. Simpan pula dalam ASB atau tabung haji untuk simpanan kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Kemudian, anda simpan untuk belanja hangus setahun seperti servis kereta, insurans, yuran sekolah, perbelanjaan raya ataupun percutian keluarga. Tapi untuk simpanan yang anda tak akan guna sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas, alihkan kepada aset seperti emas fizikal ini. Dengan emas, anda bukan sahaja kekalkan nilai simpanan daripada dimakan inflasi, tapi anda juga telah memperbagaikan portfolio simpanan. Tambahan pula, emas fizikal adalah simpanan di luar sistem kewangan, selamat daripada risiko seperti pembekuan akaun. Kalau anda nak mula menabung emas, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Ekonomas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.